Pengembaraan kami di bumi selatan Thailand diteruskan lagi dalam episod keempat menyusuri keindahan alam semula jadi yang menyamai ukhuwah dalam pengembaraan ilmu dan jiwa. Yang pertama, selepas kami bermain dengan kano dan seterusnya kami menuju ke air terjun Nam Sawan, juga dikenali sebagai Nam Tok Nam Sawan, terletak di Tambun Won An, daerah Chan Chua, wilayah Nakhon Si Thammarat, Thailand. Air terjun ini merupakan sebahagian daripada Taman Negara Kaupo Kopia yang meretasi 3 wilayah Nakhon Si Thammarat, Patalong dan Tram. Harga tiket masuk sekitar dan 20 baht satu kepala, bersamaan dengan RM2.60 untuk sekali masuk. Dan kita bermain dengan air terjun sangat indah dan melihat suasana orang kampung di sini suka beriadah, menikmati keindahan alam ciptaan Allah yang Khalik yang Musawwir. Selesai kami mandi di air terjun Nam Tok di Nam Sawan, terusnya kami menuju ke destinasi seterusnya berdekatan dengan Nam Sawan tadi, empangan Huan Nam Hai Dam terletak di Tambung Lao Koi, daerah Pampayong, wilayah Patalong, Thailand. Empangan ini berfungsi sebagai sumber air penting untuk kegunaan domestik dan pertanian. Di kawasan sekitarnya dikelilingi oleh pegunungan dan hutan semula jadi, empangan ini menawarkan pemandangan yang indah, suasana yang tenang, menjadikannya destinasi popular untuk pelancong yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Selepas penat kita bermain air dan bermain kano, seterusnya kami mencari hotel penginapan kami dan kita dapat satu penginapan yang sangat terbaik. Hotel Kampung Dokung Patalong, murah, selesa dan berbaloi. Alhamdulillah kami berpeluang menginap di Kampung Hotel Dokung yang terletak di Patalong, dan kebetulan masa kami berhubung pihak penginapan, mereka tengah buat promosi istimewa. Harga biasa dalam 100 baht dalam RM77, tapi yang kami dapat harga promosi 390 baht sahaja dalam RM45. Apa yang menariknya, penginapan di sini berkonsepkan chalet macam rumah teres di Malaysia, lengkap dengan ruang parking sendiri, betul-betul depan bilik, selesa dan bersih, sangat sesuai untuk keluarga atau pengembaraan kumpulan. Apabila selesai kami cas tenaga, jom kita menuju destinasi seterusnya. Kami memilih untuk mencuba aktiviti ATV di Khomkran Adventure yang terkenal dengan laluan mencabar melalui hutan tropika, sungai kecil dan kawasan berbukit. Laluan ini sesuai untuk pemula, untuk juga mereka yang nak merasai pengalaman. Sebelum memulakan, peserta akan diberikan taklimat keselamatan dan latihan asas. Kepada mereka yang nak rasai pengalaman ni, teruskan setia bersama kami Tarbiyah Packers dan macam mana reaksi kami berada di sini. Harga dia sangat murah, hampir 3 jam kami berada di sini. Jom lepas ni kita akan tunjuk macam mana pencabaran kami berada di ATV di Khomkran Adventure. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Packers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.